Okey, baik, kita sambung untuk ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29. Silakan sampai ayat 32. Tak apa. Kak Arafah. Mm-mm. Okey, silakan Kak Arafah. Sampai mana Ustaz? Panjangnya Batas tu. 29, 31 Ustaz. 30, 31 lah. 31. Bagi dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Itu dia malah minan niri. Minan ni. Minan ni. من النار لعلكم Ada idgham. تصطلون. Idgham lagi ra dalam lam. Nil la'allakum. Ya ke? Okey. Mm-mm. Minan minan ne dua empat Ustaz. 246 ambil 4 lah. Minan nil la'allakum. Minan ne la'allakum tastalun. Okey. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة. Aiman ni. Ini pendek. Ambil mana Tu Ustaz? tak panjang. Min syati'il. Nudiya min من syati'il. شاطئ Nudiya min syati'il. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة Aymani. المباركة. Aymani. Syati'il wadil aymani Panjang. fil. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Sampai situ Ustaz. Terima Okey, kasih sampai Ustaz. situ. Okey, sama-sama. Baik, kalimah Musa seperti yang dah dijelaskan dibaca dengan taklil. Kemudian ada kalimah inni iaitu berkaitan dengan ya idhafah dibaca dengan baris atas inni ya anastu dan la'alliya. Dua tempat tu ya idhafah. Kemudian pada huruf jadwatin dibaca jidwatin. Manakala idgham kabir qala li ahli lam bertemu dengan lam. Itu juga idgham kabir pada ra bertemu dengan lam annil la'allakum. Nari tu dia imalah. Sebab ra baris bawah sebelumnya alif. Jadi walaupun dah kita baca idgham, ra itu dimatikan tetap dibaca imalah. Annil la'allakum. Ya. Okey, kemudian yang terusnya ialah inni ya ana, itu pun juga ya idhafah, dan pada kalimah ra'a dimalahkan huruf hamzah saja ra'iha. Okey, ra'iha. Baik, mak mufassir 2 rakaat je. Terus sambung ayat berikutnya. Ini Faris. Munifari. Silakan Munifari sambung ayat tadi sampai bawah.
Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب Qala إن Rabbi tu idgham khabir. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخيها وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك قال س قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أن بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق الله العظيم. Okey, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Okey. Baik, kalimah apa ni? Kalimah fadhanika. Oh, sebelum tu ar-rahab lah. Ar-rahab ni baca susinya dengan ha baris atas. Ar-rahab. Ar-rahab dan fadhanika dibaca dengan bersabdu pada huruf nun. Oleh kerana ada mat sebelumnya maka dipanjangkan 6 harakat lah. Macam mat lazim kalimi, dia jadi mat lazim kalimi musaqqal. Kemudian idgham lam bertemu ra, dah ajak kali jumpa sebelum ni qur rabbi, dan kemudian lam bertemu dengan lam bawah sekali wa naj'alu lakuma, idgham kabir juga. Kemudian kita ada kalimah ma'i, dimatikan huruf ya, ma'i ya idhafah juga sini. Dan yusaddiquni fath huruf dimatikan qaf, yusaddiquni ada qalqalah. Diingatkan pada kita qalqalahnya. Kemudian ya idhafah nun, kemudian inni akhafu sama juga dibaca dengan baris atas. Inni akhafu. Okey, mak munfasil 2 harakat. Baik, silakan sambung ayat berikutnya. Surat baru Faris. sampai ayat yang ke-39. Faris. Boleh. Ada. Ada. Apa mana tu Ustaz? Sampai 39. Yurja'un. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. Kalau waqaf dia kena muftari. Kalau Oh, waqaf lah. Kalau tak waqaf kena fathah muftarau. okay. قالوا ما هذا إلا سحر مفتري
قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Okey. Jaga ba tu. Ba tu mak. Wajib muttasil tu kena 4. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير Ulang sekali lagi. Wastakbara. وجن- واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Okey. Baik. صدق الله العظيم. Azim. Okey. Dalam bacaan tadi juga Haris ada kalimah Musa. Ya. Kalimah Musa sama yang dah dijelaskan tadi. Ada 2 kali kalimah Musa. Haris baca. Kemudian dibaca taklid ya. Kemudian muftara Ustaz dah jelaskan. Dan ada ya idhafah pada Rabbi, la'alli dibaca dengan baris atas ketika wasal. Idgham kabir pada a'lamu bima. A'lamu biman. Mim bertemu dengan ba. Matikan mim. Kemudian terus ke ba. Kemudian kita ada idgham kabir pada wastakbara huwa wa junuduhu. Huwa wa junuduhu. Wa bertemu dengan waw. Wastakbara huwa junuduhu. Okey. Mak mufassir 2 harakat. Baik. Baik. Terus. Ya berikutnya. Cikgu Fatimah. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فيوم القيامة لا ينصرون فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين فلقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ما أهلكنا القرون الأولى ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Boleh ulang balik sekali lagi. Basaira linnas. Basair. Ayat akhir sekali. Basaira.
Ambil ma ahlakna. Ambil mim ba'di ma ahlakna. Min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmah. Situ ada idgham kabir. Basairali, irali dia masukkan ra dalam lam. Basailin. Oh, ya, ya. Min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basair lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Ini tidak, ini tak imalah, cikgu. Susi tak ada imalah. Linnas. Linnas. Dia tak ada imalah. Bukan Nas. dia bukan bukan dia mana. Susi tak ada. Ada bulat. Malah itu duri. Yang susi itu pagi. Sekali lagi lah Ustaz, sekali lagi ya. Okey. Min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basair lin-nas. Itu. Betul. Wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Okey. Allahul azim. Azim. Okey. Baik, ada kalimah ad-dunya. Okey, dalam bacaan cikgu ada kalimah ad-dunya kena taklil, Musa pun kena taklil kalau waqaf. Musal kitab. Oleh kerana ada huruf mati depan tu dia tak baca dengan taklil lah. Kemudian ada al-ula sama taklil. Lepas tu kita jumpa kalimah a'immah. Kalimah a'immah ni panggil berhimpun dua hamzah dalam satu kalimah. Jadi kena tashil. A'immah tashil. Semua biasanya kalau tashil dia akan idkhal alif, masukkan alif dulu. Tapi sini dikecualikan daripada idkhal alif. Kena baca tanpa idkhal alif. A'immah. Kita tak baca a'immah. Tak. Okey. Basaira linnas idgham kabir. Ra bertemu dengan lam. Basail lin. Okey. Baik. Terusnya ayat pada muka surat 391. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Ayat. Sambung ayat tadi sampai 47. Tamimah. Tamimah. Akak ke? Tak, Amimah lazim. Oh, lazim. Okey. Saya nampak nama Fazila tu. Dia tak ada. Fazila ada, dia tak sihat. Okey, saya baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا dua rakaat ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Okey, ada dua tempat hamzah mufrad, ansya'na dan mu'minin. Dua-duanya dibaca dengan ibdal lah. Ansya'na dan al-mu'minin. Okey, kemudian ada sekali lagi mim jamak yang bersambung dengan ha, alaihimul umur.
Dia bersambung dengan hal dan selepasnya huruf mati. Jadi yang ni dia kena baca dengan baris bawah. Alaihimil umur. Okay, alaihimil umur. Yang lain mad munfasil 2 rakaat lah. Okey, baik, terus. Silakan. Hamzah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa Okey. awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sahirani tawahara wa qalu inna bikullin kafirun Qul fatu bikitabim min indillah wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Mutasil Ustaz ya. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Barakallahu azim. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, bacaan Kamsah tadi ada kalimah Musa dibaca dengan taklid. Kemudian kita ada fasyuruf pada sihrani dibaca sahirani. Kemudian idgham kabir pada Allahi huwa min indillahi huwa ha bertemu ha idgham kabir min indillah huwa ahda. Mak munfasil 2 harakat biasa. Okey, terusnya 392 ayat 56. Ayat 56. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. You berarti. You. Ibadal. Hamzah mufrad. Macam mana? Ulang sekali lagi. Ulaika. Ulaika yu'tauna ajrahum. Bukan you. Ibdal. Masya-Allah, la ilaha illallah. Maaf Ustaz, la ilaha. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay.
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت Tahdiman. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم Wah, matikan. وهو Wah. وهو ها سكون وهو أعلم بالمهتدين. Masih Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Bacaan Karyati ada idgham kabir beberapa tempat juga. Pada kalimah al-qawla la'allahum. Itu lam bertemu dengan lam. Al-qawl la'allahum. Kemudian qablihi hum. Itu ha bertemu dengan ha. Walaupun terpisah dengan mat, tanda mat. Itu dia dalam bab dhab lah. Maksudnya walaupun ada tanda mat di situ, tetap dikirakan pertemuannya adalah ha bertemu dengan ha pada resam di idgham kabir. Qablihum. Yu'minun, yu'tauna itu adalah hamzah mufrad yang diibdalkan. Dia mak mufassir baca 2 harakat dan ayat akhir sekali tadi wa dimatikan ha. Dan ada idgham mim bertemu dengan ba. A'lamu bil muhtadi. Diidghamkan a'lam bil muhtadi macam ikhfa. Okey, terus ayat berikutnya. Hashimah. Hashimah Misra. Hashimah. 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 Hashimah ada. Ada. Hashimah. Pemain. Okay, baik kot lain Ustaz. Okay. Lagi kat Ibn Zain Ustaz. Ya? Ibn Zain Tidak buka mic. Ibn Zain. Okey, Ibn Zain. Silakan Ibn Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat mana tadi Ustaz? Ya, ayat 57 sampai bawah. Nampak? Okey. Qul. 7. Okey, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia wajib 2 harakat kan? Mak majais. 2 harakat. Majais. 2 harakat, mak wajib tu 4 harakat. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليها وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Okey, baik. Kat situ bacaan tadi kita tengok ada kalimah
Kalimah yang dibaca dengan imalah al-qura dibaca al-quri. Okey. Wa ma kana rabbuka muhlikal quri. Muhlikil quri illa, itu kalimah diimalahkan. Dia ini daripada zirra, daripada zirra. Okey, terusnya adalah samalah dengan hak dan juga sama yang dah dijelaskan sebelum ni. Ada mak mufasil, harakat. Okey, terus al-qura itu dibaca imalah. 393. Cik Minah. Ajak tu Minah. Kak Minah. Minah Oh, Hussein. Kak Mi. Hmm. Okey. Silakan turun bawah sikit kat tu. Okey, sampai ayat 64. Saya berarti. Kak Minah, Kak Minah. Minah. Sampai mana Ustaz? 64. Sampai 64 ya tadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Afala Sekali lagi. Wa ma 'indallahi khairun. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Okey. Afala ya'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Terus boleh Ustaz, sambung boleh? Bendi pun tak apa. Sambung terus. Sambung tu. Wahwala fihi kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya. Thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Fayawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Qala alladhina haqqa alaihim Rabbina. Qala alladhina haqqa alaihim rabbana salah. Qala alladhina haqqa alaihim rabbana haula'i alladhina aghwaynahum kama wawaina. Tabarrana ilaik ma kanu iyyana ya'budun. Wa qila da'u syuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'adzab. Law annahum kanu yahtadun. Terima kasih Ustaz. Okey, bacaan Kak Minah tadi ada kalimah yang sama juga, kalimah ad-dunya ditaklilkan dan ada pasal huruf pada afala ta'qilun. Ta'qilun dibaca dengan huruf ya, ya'qilun. Okey, kalimah huwa didahului huruf fa, matikan ha, fahwa. Ad-dunya tadi dah sebutkan, dan ayat 63 alaihimul qawlu. Sekali lagi kita jumpa mim domir yang bertemu dengan huruf yang mati depannya. Alaihimil qawl rabbana. Di situ ada idgham lam bertemu dengan ra. Seperti yang sebelum ni pun ada banyak juga lam bertemu dengan ra. Tabarra'na ilaik, itu di idghamkan. Diibdalkan tabarra'na ilaik. Mak munfasil dua harakat ya. Okey, seterusnya silakan. Umi. Okey, silakan. Umi Zakiah. Umi, ada Umi? Ada. Umi.
Umi tak, ya boleh. Dengar ke? Dengar Mi. Dengar Umi ke? Dengar. Assalamualaikum. Salam. Dengar Mi. Okey. Ha. Ustaz boleh bersami tak? Mi tak Okey, mi okey. tak Ustaz. mi Dengar, Ustaz dengar. baru siapa? Hmm. Muka surat? Surat Okey. 393. Ayat berapa Ustaz? Ni. Wayau Mayunan. Yang duduk tu, ayat 65. Ayat Ni. ayat Ni. mi tengok di skrin. 65. 65 okey. Wayau Mayuna dia Ustaz. Di skrin ada. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول ماذا dua harakat. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله La إلا tu dua harakat. هو La tu له dua harakat. الحمد La tu dua harakat. Wah, wallahu la ilaha. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون Okey. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Baik, dalam bacaan Umi tadi ada kalimah-kalimah yang diimalahkan, ada kalimah yang diimalahkan. Kalau wakaf pada makana lahumul khiyarah, dibaca makana lahumul khiyarih. Satu lagi idgham khafi pada warabbuka ya'lamu ma. Mim bertemu dengan mim, ya'lam ma. Kemudian kalimah huwa didahului huruf waw, wah wallahu la ilaha illa hu. Dan kalimah al-ula ditaklilkan, al-ula. Okey. Terus lagi muka surat yang berikutnya 36. Hazli. Tak, mi dawak imalah pun tadi. Mana Tiara ada imalah ke Ustaz? Tak ada kan? tak Tak ada. tak ada. Idgham. Idgham. Mi tak buat imalah pun. Kalau wasal lah idgham. Nak masukkan idgham dia sebut imalah. Dia idghamkan ta dalam sin. Kalau sambunglah Tapi tadi wakaf kita berhenti biasalah khiyarah. Okey. Baik, terusnya. Nombor ayat 71 sampai 74. Hazli. Siapa Hazli. Assalamualaikum. Hazli. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. 71 sampai 60. 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقولون أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Lu tu pendek. Lu pendek. Lu tu pendek. Fayaqulu ai. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شديدا. Di situ lah. Sampai situ kan? Nombor 4. Sampai 74 je. Okey, baik. Terima kasih Abang Zali. Okey, dalam bacaan Abang Zali tadi ada kalimah ya'tikum 2 kali. Ya'tikum kaitan dengan hamzah mufrad yang dibaca dengan ibdal. Ya'tikum. Dan kemudian ada idgham kabir, ja'ala lakum. Idghamkan lam dalam lam, ja'alakumul laila. Okey, habis itu. Terusnya, silakan. Kak Sah. Apa? Kak Sah. Oh, Kak Sah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. Betul Ustaz? Betul. Cuma Musa tu taklid sekali lagi. Min qaum Musa. Ada geram ke Ustaz ni? Tak ada geram kan? Tak ada kan qaumi ni? Ada. Qaumi. Ada tu dia merah kan? Oh, ada. Dia idgham. Mim. Mim. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. Jadi. Okey, jadi terus. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Okey. Baik, sama-sama. Baik, alhamdulillah dalam bacaan Kak Sah tadi ada hukum idgham kabir pada mim bertemu dengan mim. Kemudian taklid Musa, lam bertemu dengan lam pun sama idgham kabir. Kemudian ad-dunya dibaca dengan taklil. Lepas tu ada mat munfasil. Ma inna mat munfasil. Tapi jangan keliru pada latanu'u, itu bukan mat munfasil, latanu'u bil. Yang tu mat wajib muttasil, itu kena 4 harakat. Ya. Mat munfasil saja yang baca dengan 2 harakat. Contoh fima ataka, itu mak munfasil 2 harakat. Okey, baik hati. Kita sampai sini dulu. Boleh? Okey. 77 daripada surah
apa ni? Daripada surah Al-Qasas. InsyaAllah kita sambung nanti pada pertemuan akan datang untuk ayat yang berikutnya. Riwayat As-Susi. Dan sebagai akhirnya Ustaz ingin menjemput sekali lagi lah untuk bagi yang dapat bersama nanti pada 22 hari bulan 2 hari Sabtu hadir ke majlis khatam Al-Quran riwayat Ad-Duri. Riwayat Ad-Duri, sebab kita setiap pagi kita siaran yang ni program yang Ustaz perlu bimbing untuk pagi Isnin sampai Khamis. Manakala yang As-Susi ini adalah anjuran RH Qiraat Center bawah Datin Raja. Ini mungkin nanti dalam tahun ni juga akan khatamnya. Semuanya untuk Ad-Duri kita akan khatam pada 22 hari bulan 2. Jadi boleh berhubung dengan Umi ataupun Kak T untuk yang nak join majlis khatam nanti. Jemputlah ramai-ramai yang kenalan-kenalan yang belum belajar qiraat lagi lah. Baik juga untuk ajak dia orang boleh kenalkan qiraat, ya, insya-Allah. Okey, itu saja untuk malam ni. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Dan besok seperti biasa kita akan bersiaran untuk riwayat Warash, Tariq Azraq dan Tariq Azraq di bawah Syatibiyah dan At-Tayyibah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alna lana hujja rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Okey. Assalamualaikum.